Dan Kelantan ni bertuah dah. Nak boleh tok guru merata. Nak raja pula ada molek baik lah kat lain jeng. Dah kalau kita tak syukur lagi nikmat ni, bodoh benar lah kita. Nak itu dia ambil gambar di Kota Baru. Dalam TV tunjuk. Tak ada orang lengang. Rencana dia buat TV 1. Tak ada orang sungguh, ada seorang dua gitu duduk. Tak nampak orang langsung Kota Baru. Dia kata rakyat Kelantan meninggalkan negeri Kelantan kerana tak ada kerja. Ni jahat pokok ni. Kita kata guana pula tak ada orang. Telefon tanya orang hak bagian TV tanya. Dia kata ustaz dia ambil masih gambar ramai yang jemaah. Atuk pun. Jadi nak bodoh sama kau orang. Dah masa ramai yang jemaah memang ada ramai orang lah bandar. Nak dia ambil lorong-lorong tu belakang-belakang kosong ah. Lalu sebuah dua kereta sini lalu. Atau buat baru sudah mandi junuk nak derah nak gini. Nah. Jadi mana sabarlah. Takkan tak ada orang gitu masa sembahyang jemaah seluruh dunia Islam gitu belaka. Kuala Lumpur pun lengang. Masa sembahyang jemaah dah banyak kereta. Kita jangan lagi bodoh. Nampak? Lepas saat tu orang cari orang tengok. Ada orang. Lembu. Jangan lupa gitu. Jadi 5 perkara ini insya-Allah kita masih ada. Yang paling mahal sekali iaitu kita tua atau muda, sakit atau sihat, kita ada umur. Orang muda kalau ada umur pun tak pandai jaga lara juga dia. Orang tua walaupun dia tua tapi dia masih lagi hidup, dia boleh menggunakan nikmat tua. Kerana dengan ada umur kita boleh istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Dosa kita banyak. Nak?